Meter mati, tapi kereta tak boleh nak stop. Tak boleh nak mati ni. Enjin hidup, meter mati. Meter semua mati tapi enjin tak boleh nak stop. Tengok. Dia hidup. Kena cabut bateri kereta untuk mampu. Cabut bateri kereta untuk mampu. Lag ni. Tak pernah berlaku gini lag ni. Lagu mana gini? Tak payah tutup kan? Oh gila. Tengok kereta ni. Kena kejaput. Oh bengok. Sudah. Boleh nyakit ya. Nyakit dah kereta ni. Mula-mula aircon mula-mula lampu bateri nyala. Lepas tu aircon tak sejuk. Bawa workshop, cek cabut fuse apa benda semua, tiba-tiba kereta lampu meter hilang. Tak boleh nak mati kereta. Kereta hidup tak boleh nak mati. Tak boleh nak mati kereta. Lepas tu kena cabut wayar dekat bateri, baru kereta mampu. Tengok apa ni. Standby 300 wiring. Gila dah. Alternator rosak. Kereta bergerak mengambil bateri je. Pengecah bateri rosak alternator. Tayar baik tu. Tayar sengit. Lurus tayar dulu. Balik. Alternator jam jalan dengan bateri je. Mana pula simpan dulu. Jenuh simpan dulu. Tak pakai kereta aku. Sudah.